Okey, saya bagi seminit lagi untuk anda, Masya Allah. Untuk semak kawan-kawan anda yang belum ada nama sebenar, boleh letak nama sebenar. Rename semula. Okey, sementara tu saya setting saya punya slide. Suara saya jelas semua? Alhamdulillah jelas. Saya rasa saya perlukan saya punya untuk lebih jelas saya pakai earphone saya. Okey, insya-Allah. Okey, slide saya pun alhamdulillah saya dah okey, tinggal screen je. Bentar. So, untuk saya memperkenalkan saya nama Muhammad Syamil Hasnan. Saya bersekolah dalam Kelang Johor dan sekarang menetap di Pasir Gudang. Mempunyai seorang isteri dan alhamdulillah 5 orang cahaya mata. Masih lagi bekerja, masih lagi makan gaji di Johor Port. Sekarang pun di tempat kerja. Alhamdulillah ada waktu lapang rehat ni kita manfaatkan. Saya share screen insya-Allah. Dan saya baru juga libatkan dalam peluang yang cukup luar biasa ni pada bulan 10 2025. Ini Sebentar Quran, saya. Quran kan BOP semua. Nah, ini pasal Quran lah. Okey, boleh nampak saya punya share screen? Okey, selepas saya share screen saya dah tak nampak dah rakan-rakan, sahabat-sahabat semua dalam ni, dalam ruangan Zoom. Saya hanya nampak saya punya slide je. So saya minta ada respon ataupun ni boleh bagi Okey, tanda jelas jelas. ataupun Ah, jelas Suara ah, jelas, slide nampak. Tak nampak. Sekarang slide boleh kembangkan. Okey. okey, okey nampak penuh semua. Dia kena pusing kamera kot. Dia Okey. dah tahu. Okey baik, saya rotate. Okey, nampak Mana penuh insya-Allah. nampak penuh. Okey, Mana ni terbaik terbaik. Alhamdulillah. ada sahabat Okey. dari Brunei dan Indonesia ya. Masya-Allah, tahniah tahniah alhamdulillah. Selamat datang kepada sahabat-sahabat daripada Indonesia dan juga Brunei. Ya bos. Salam Nusantara. Masya-Allah. Okey, ni malam ni adalah malam yang di mana anda bertuah kerana dijemput oleh sahabat-sahabat anda. Boleh ucapkanlah terima kasih tanda tekan nombor 888 boleh tak? Ucap itu tanda terima kasih kepada sahabat-sahabat anda. Sebab apa sahabat-sahabat anda ni menyayangi anda, ingat anda. Ingat tu tanda tanda apa? Kasih sayang mereka pada anda. Okey? So, ni kita malam ni akan berkongsikan mengenai business opportunity ataupun peluang perniagaan. Okey. So, pastikan anda di channel yang betul. Bukan kelas tajwid ke ataupun apa-apa kelas-kelas lain yang anda dah tetapkan. Pastikan ni adalah kelas di mana minda anda untuk melihat peluang perniagaan. Okey. Barulah kita penerimaan kita tu berjalan lancar insya-Allah. Okey, saya akan next slide. Slide saya tak nak bergerak. Okey, jana pendapatan mingguan tanpa henti. Okey, kalau kita lihat kat sini masya-Allah kan. Dengan ekonomi sekarang ni, apa perniagaan ataupun uh, peluang cara untuk dapatkan pendapatan mingguan. Mingguan bulanan tu memanglah kita dah kerja hakiki ataupun bekerja ataupun berniaga tu sebulan sekali kita closing tutup buku dan sebagainya itu bulanan kan. Tapi ni kat sini kita boleh jana pendapatan mingguan tanpa henti. Ah, Agak luar biasa ni. Kita nak tengok ni. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan ni adalah syarikat Think Ocean National Berhad. Dia punya misi dia to deliver knowledge. Okey. Sampaikan maklumat. Okey, kita kat sini ada pengiktirafan. Masya Allah kan. Pengiktirafan daripada Masya Allah badan-badan yang bertanggungjawab untuk menyemak dan memberi penganugerahan kepada kita masyarakat. Ini semua penting untuk apa? Untuk adanya timbal balik ataupun menyemak syarikat kita ni berada di landasan yang betul. Ada yang mengesahkan. Okey, ini adalah kita boleh lihat kat sini
Kita ada sedia ISO, lesen atas jualan langsung, eh, sehingga 2030. Renew. Dan ni bukan calang-calang, boleh dapat 5 tahun. 5 tahun pembaharuan. Dan itu ada pengesahan kepatuhan syariah, pelan pemasaran tinggi Quran. So jadinya tak ada isu langsung mengenai ketidakpatuhan dan sebagainya. Kat sini dah jelas. Kita boleh baca dan kita boleh dapatkan maklumat-maklumat ini daripada kawan anda, sahabat anda yang menjemput pada malam ni. Baca untuk lebih jelas, lebih lanjut. Okey, seterusnya iaitu, okey, kita sekarang ni produk syarikat pasaran seluruh dunia, di mana produk kita ni ada di dalam available on the App Store untuk iPhone, pengguna iPhone, dan juga get it on Google Play. Maksudnya ada dalam Google Play kita, Android. Subhanallah. Jika ada dalam kita punya handphone, Google Play ataupun App Store, maksudnya apa? Produk kita ni dah ada dalam handphone sahabat-sahabat kita di luar sana. Seluruh dunia. Kalau kita semak 99.99% lah sebenarnya penduduk bumi ni ada telefon. Yang membezakannya dia pakai Android, iPod ataupun dia pakai button je, torchlight kan. Ada. Okay. Selagi dia ada Android, selagi dia ada App Store, sebenarnya mereka dah ada dah produk tu kat mereka. Tinggal kita bagi apa? Bagi tahu betapa pentingnya download app ni. Okay, downloadkan app ni. Okay, visi syarikat kita ada 100 juta manusia faham Quran. Besar Kita punya tanggungjawab. Visi syarikat ni untuk kita capai kan, untuk kita sama-sama berganding bahu. Misi syarikat kita melahirkan affiliate partner bebas masa dan kewangan seluruh dunia tau. Bukan di Malaysia saja, bukan di Nusantara, bukan di Asia Tenggara, bukan di Asia, tetapi seluruh dunia. Sebab apa? Capaian Google Play dengan App Store tadi tu, seluruh dunia, seluruh umat manusia ni boleh mendownload secara percuma. Kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal tetapi ramai yang tidak faham. Iaitu apa? Al-Quran. Okey? Dan sekarang ni berbondong-bondong di Eropah, di bahagian Rusia, subhanallah. Mereka berbondong-bondong masuk Islam dan paling utama iaitu mereka perlu faham panduan kehidupan mereka iaitu Al-Quran. Okey? Kalau kita beli kenderaan, ada buku panduan kenderaan. Kita beli produk-produk elektrik, ada buku panduan cara guna dia. Kita manusia yang hidup atas muka bumi ini ada panduannya iaitu Al-Quran. Okey? Tetapi sayang 1000 kali sayang jika kita tidak faham. Apps ni datangnya dengan tujuan tadi itulah, untuk membantu kita memahami bahasa Quran. Okey? So kita punya target ataupun kita punya market, Masya Allah. Muslim ada 2 bilion umat Muslim. Dan 400 juta yang memahami Quran. Jadi kita ada 1.6 bilion lagi manusia tak faham bahasa Arab. Okey? Pasaran kita sangat-sangat luas. Subhanallah. Jadinya siapa yang duduk di Mekah Madinah tu, Masya Allah, market mereka kan berjumpa dengan umat manusia, umat Islam seluruh dunia tertumpu kepada Mekah Madinah. Jadinya siapa yang duduk di sana lebih berpotensi besar berjumpa umat. Okey, so seterusnya iaitu slide saya terkeluar. Slide saya. Okey, sebentar. Okey. Tadi dah keluar. Okey, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan mentadabur isi Al-Quran? Pertanyaan kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Masya Allah. So kita ada kelas tadabbur pada esok pagi. InsyaAllah itu kena rujuk pada kenalan anda. Dan pastinya anda sudah mencapai affiliate. Okey. So 77,429 perkataan Al-Quran. Banyak perkataan berulang. Tahu 900 perkataan, tak langsung kita faham 80% Al-Quran. Kajian terhadap Al-Quran. Okey. Okey, kalau kita lihat kat sini, di fi allazi yang sama langit dari min. Diulang sebanyak 6,000
679 kali. Merangkumi 9.1% daripada Al-Quran. Tanpa kita sedar, Masya Allah, dengan adanya kita libatkan diri dalam komuniti Think Quran ni, sikit sebanyak kita tahu informasi ataupun nombor-nombor yang berulang ni dalam Al-Quran, subhanallah kan. Okey, kaedah mudah belajar bahasa Al-Quran. Okey. Apps ni hanya disyorkan 15 minit je sehari. Tanpa asas bahasa Arab pun kita mampu untuk menyelesaikan tas-tas, kuis, latih tubi dalam ni. Okey. Di manakah Think Quran? Kalau 0.1 tu mengenal huruf. Belajar membaca mahraz dan tajwid tu tahap 2. Kita punya Think Quran ni kosakata harfiah di tahap 3. Tata bahasa nahu sorah tahap 4, terjemahan tahap 5, tafsir tahap 6, tadabbur penghayatan tahap 7. Ini semua daripada tahap 1 sampai 7 ni semuanya sebaik-baiknya bertaraki dengan ustaz, orang yang bertauliah. Cumanya untuk tahap 3 ni ada kelas tambahan, iaitu alat, sebagai alat untuk kita ada kelas tambahan, ada kita extra tools, alatan untuk kita memahami secara harfiah Al-Quran. Okey, Masya Allah. Okey, ini ada 2 fasa pembelajaran, iaitu fasa pertama ada word quest, mahir 1000 perkataan yang kerap berulang dalam Al-Quran. So ni bahagian ni sepatah demi sepatah. Tapi untuk fasa kedua pula, iaitu surah quest, belajar kosakata baru dalam keseluruhan juzuk 30 dan surah-surah pilihan. Okey. So kita ada 2 fasa pembelajaran ni. Yang kedua-dua ni kalau kita betul-betul bersama-sama dalam halqah, kita ada halqah Yasin, kita ada halqah bersama-sama memanfaatkan apps ni, kita akan lebih mahir dan lebih cepat menguasai pembelajaran kita. Okey. Ini adalah 9 bahasa yang tersedia. Masya Allah. Kita dah dapat maklumat baru, kita akan ada masuk lagi bahasa-bahasa utama di dunia. Rusia, negara-negara yang Masya Allah kan, memudung-mudung umat masuk Islam. Mereka semua ni memang tak ada cara lain, akan balik kepada panduan hidup, iaitu Al-Quran. Dan apps ni, Masya Allah, sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk memahami secara harfiah, sepatah demi sepatah. Kita ada bahasa Melayu, Inggeris overall lah, Europe semua boleh pakai Inggeris. Dan Indonesia, Turki, Khmer, Kemboja, Urdu, Pakistan, Thailand, Thai kan, Malayam, India dan China. So sekarang ni ada 9. 9 ni pun dah, Masya Allah, dah mewakili keseluruhan penduduk dunia. Okey. So kelebihan tu Think Quran, apa yang kita dapat daripada apps ni, iaitu mudah belajar dalam skop kecil dan senang dikuasai. Okey. Berkesan fokus pada kalimah Al-Quran yang paling kerap berulang, cepat mahir, mantapkan ingatan melalui pengulangan dan latihan. Latih tubi dia Masya Allah membuatkan kita cepat tangkap printed dalam kita punya minda. Okey. So ni kesan dia. Masya Allah, solat yang lebih khusyuk. Kalau kita membaca Quran tu, cinta yang mendalam terhadap Al-Quran kerana menghayati setiap kisah dan pengajaran daripadanya. Menjadi contoh terbaik untuk ahli keluarga, menjadi orang yang berilmu, produktif dan berintegriti, memberi impak positif kepada masyarakat kerana mengamalkan gaya hidup mengikut spesifik Al-Quran. Okey, banyak kan dia punya kelebihan jika kita bersama-sama memanfaatkan aplikasi Think Quran ini. Okey, ini adalah testimoni pengguna, subhanallah. Jika kita lihat kat sini kan, bukan calang-calang manusia yang Masya Allah. Kalau kita lihat kat sini, aplikasi Think Quran memudahkan pengguna belajar ikut bahasa sendiri. Ini adalah Mufti Datuk Abdul Rahman, Mufti Pahang, bekas Mufti Pahang, Masya Allah. Terusnya ada Mudir Mahat Tafiz Al-Istiqomah. Apa yang beliau katakan, pembelajaran Al-Quran melalui aplikasi antara alternatif bagi mengatasi masalah buta Al-Quran dalam kalangan umat Islam, terutama generasi muda hari ini. Testimoni daripada Prof. Muhayyab pula beritahu apa? Masya Allah. Bonda pernah cakap pada anak, cakap apa? Tiah, mak berangan dah pencen nak belajar dan mengajar Quran. Tapi mak bukan ustazah atau guru Quran. Rupanya ada satu hari Allah takdirkan ada Think Quran yang kita menolong orang belajar Quran. Macam cikgu lah. Masya Allah. Jadinya secara tak langsung kita beramai-ramai mengajak seluruh kenalan kita, seluruh umat Nabi SAW memanfaatkan Think Quran ni. Secara tak langsung kita juga dalam
Masya Allah, kita belajar Quran dan masa sama kita mengajarkan juga menggunakan Quran ni sebaik-baik manusia lah. Semoga Allah Ta'ala terima kita punya usaha yang kecil ini. Okey, so harga pasaran Quran Plus. Tiada harga tahunan. Maksudnya apa? Pembelian ni sekali je seumur hidup di dalam handphone anda. Sebaik-baiknya satu orang satu akaun. Satu handphone satu orang. Kan? So kalau isteri sebaiknya asing. Sebab apa? Rekod pembelajaran dalam ni semuanya tertumpu pada individu. Okey, kalau kita lihat kat sini, jika tiada siapa yang memberi kod diskaun, harga asal dia untuk WordQuest 399. Tapi jika ada yang memberi kod diskaun tinggal 299. Okey. Jika 399 plus 399 tinggal 768. Tapi kalau combo tinggal 698. Okey. So pelan perniagaan affiliate Quran raja segala bonus. Okey. So kalau kita lihat kat sini, business advantage potensi pendapatan harian, mingguan dan bulanan. Subhanallah, kan? Sikit sebanyak sangat-sangat membantu ketika ini. Kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Jadinya dapat pendapatan harian, mingguan dan bulan ni subhanallah memang sangat-sangat membantu dalam kehidupan kita. Tiada belian stok bulanan. Tu yang bestnya sebab apa? Kita hanya sekali saja untuk sertai dan seterusnya kita punya kenalan ataupun kita punya pelanggan beli secara direct dengan syarikat, tetapi kita akan dapat komisen daripada situ. Tiada kos maintenance seumur hidup sesuai untuk semua golongan pasaran global seluruh dunia. Subhanallah. Sangat-sangat luar biasa. Okey, ini diskaun oleh affiliate. Jika ada yang memberi kod diskaun kepada anda, dapat penjimatan kan. 299 tinggal 498 saja. Pembanding dengan tadi berapa harga? Jika tak ada yang bagi ataupun mengajak ataupun memberi kod diskaun, 698. Jauh tu beza. Dapat penjimatan. Lagi-lagi dengan zaman sekarang krisis ekonomi ni, penjimatan dekat RM300. Ui, RM300 belanja untuk warna dapur kan. Boleh tahan 2 minggu. Ada dapur tu boleh tahan sebulan kan. Subhanallah. Okey, ini adalah ganjaran affiliate. High retail profit. 25%. 88 PV. 88 APV affiliate. So, builder boleh dapat sehingga 20%. Okey, ni team. Ada bonus lagi, team development bonus. Subhanallah. Ni adalah belah kiri. Ni rank ni, nampak tak? Kalau kita baru masuk, baru berdaftar, ataupun setiap bulan baru tu, kita punya rank akan associate. Tapi bila kita terus berusaha, ada usaha, adalah upah. Kan? Bila kita naik negotiator, nampak tak kat situ? Kita boleh dapat pendapatan. Sehingga kalau associate tu 1,200, negotiator tu 2,500 seminggu. Ini semuanya akan dibimbing oleh kita punya mentor-mentor, kita punya leader-leader yang dah telah berjaya. Kita tinggal ikut saja insya-Allah. Dan tertinggi iaitu presiden, seminggu 100,000. Subhanallah. Cara untuk dapatkannya semuanya dah ada blueprint dah. Kita tinggal follow je kita punya leader-leader. Okey. So ni executive mentor bonus. Subhanallah. Kita tengok dia punya persen belah kanan sekali tu. Lagi tinggi kita punya rank, lagi besar persen yang kita akan dapat perolehi daripada kita punya overriding team kita. Okey, ini ada car bonus. Subhanallah. So kalau kita dah ada kereta yang selesa, kereta yang dah okey, kita tak payahlah guna untuk bayar bulan-bulan kereta baru. Kita simpanlah guna duit ni untuk kegunaan kita. Dengan zaman sekarang ni kan, pakai apa yang ada, tapi kalau kita ada peluang untuk save reward kan, kita bagi treatment untuk diri kita sendiri kan, apa salahnya kenderaan yang lebih selamat untuk diri kita, keluarga, untuk travel dan sebagainya kan. Bukan calang-calang presiden punya kenderaan 15,000 punya car bonus. Subhanallah. Itu baru untuk kereta je. Subhanallah. Okey, ini adalah raidan challenge. Achieve manager rank 2 kali. Dalam tempoh Januari 2026 sehingga Jun. Kita ada, kan dah April. Ada lagi 2 bulan setengah lagi. Mei, Jun. So, boleh, tak ada masalah. Yang penting kita betul-betul ikut kita punya bimbingan daripada leader-leader kita, mentor kita, pasti boleh capai. Yang penting bertindak. Okey. Di mana exclusive reward ni? Laguna Redang Island.
resort. Saya jumpa kawan saya ni orang Terengganu. Dia kata, ini Laguna Redang Island Resort ni bukan main-main bang. Memang antara yang terbaik kat Pulau Redang ni. Saya pun terlanai Leo lah, kawan tu cakap. Maksudnya memang sangat-sangat berbaloi lah bersama kita punya, masuk Allah, sahabat-sahabat seperjuangan semua. 3 hari 2 malam di sini. Snorkeling dan turtle watching. So, secara percuma tau kita pergi. Okay, ni business potential kita kenalkan kepada 4 orang sahabat kita. Ditambah lagi dengan jualan 5 produk sebulan. Apa yang kita boleh dapat? Dalam tempoh 1 hingga 3 bulan, kita boleh dapat income bulanan RM3,000. Yang penting dengan usaha, ikut kita punya success formula. Okey, ni adalah contoh kita punya, Masya Allah, sahabat-sahabat kita daripada Brunei. Apa yang beliau telah dapat, iaitu 18 total pendapatan yang telah dapat terkumpul sepanjang beliau start daripada awal sehingga sekarang. Pendapatannya 18,000 Brunei dolar subhanallah. Iaitu Puan Hafimi Abdul Hamid daripada Brunei. So, kita boleh nampak progress dia punya pendapatan. Puan Khairul Liza Kamarudin, kita lihat suri rumah saja, tapi telah mencapai pendapatan total 37,000. Masya Allah kan. Ni iaitu Puan Irma Yanti, Masya Allah, usahawan ayam penyet. Ada juga peniaga lain tapi nampak peluang bersama Tim Quran ni, beliau buat sungguh-sungguh taat pada sistem yang telah ditetapkan. Masya Allah, RM61,000 jumlah pendapatan yang telah beliau nikmati bersama Tim Quran. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan puan-puan. Kan. Maksudnya kalau dah slide next ni, maksudnya pendapatan tu pun terus meningkat ni. Sahabat-sahabat kalau kita lihat kat sini, Puan Rozi pendapatan telah menikmati lebih RM100,000. Subhanallah. Puan Raja Izni RM178,000. Okey, Puan Farhana, lihat kat sini, RM225,000. Telah dapat dan terus akan dapat. Sebab apa? Beliau punya network terus berkembang seluruh dunia. Okey, ini adalah bos Bahtia, kan, bekas juru teknik elektrik daripada Kelantan. Subhanallah, hampir RM230,000. Okey, ni kita punya mentor, Masya Allah kan. Bisnes di mana saja tetap berbakti ke seluruh dunia. Seorang pendakwah dan juga usahawan, juga seorang jutawan dah melebihi RM600,000 dah. Bos Haji Amin ni menikmati pendapatan daripada Tim Quran. Okey, ini adalah PU Muhsin Ahmad. Masya Allah. Jika anda mengikuti program pencetus ummah, beliau juga telah lebih 1 juta pendapatan telah dinikmati. Masya Allah, orang yang sangat energetik. Masya Allah pun. Ini adalah kita punya juga sahabat yang telah berjaya. Bos Pop, bekas pekerja oil and gas, telah mendapat pendapatan lebih 1.5 juta sebenarnya sehingga hari ini. So, ni adalah kita punya how to register. Macam mana nak daftar. Sebelum mula-mula, mesti nak tak nak kita kena daftar dulu. Ada account di dalam Tim Quran, barulah kita boleh start. Okay, so start combo. Dah masuk simkol bang. Dah masuk simkol. Terima kasih. So start combo. Start combo iaitu 498, iaitu dapat word quest dengan surah quest. Nak terbaik lagi, terus pergi preferred elite 2696. Kita ada 3 affiliate center. Umpama kita ada 3 kedai, kita ada 3 franchise, kita ada 3 sumber pendapatan. Masya Allah. Kita boleh terus meroket kita punya pendapatan dalam Tim Quran ni. Okey, kita akan dapat apa? 15 aplikasi. Dan satu kita guna, 14 lagi tu kita boleh jual dan kita dapat lagi keuntungan dekat RM1,400. Kan? Balik modal dapat, untung lagi RM1,400 dapat, dan lain-lain bonus lagi. Subhanallah. Okey, ni sukses formula. So, saya punya perkongsian sampai tahap ni je. Betul Puan Nisa? Saya serahkan kepada orang yang layak untuk bercerita mengenai sukses formula ni. Dan orang ni pun beliau pun sudah terbukti berjaya dalam perniagaan ini tanpa buang masa. Seorang yang sangat hebat, usahawan dan juga pendakwah yang telah lebih 65 buah negara keluar berdakwah, akan berkongsi pada malam ini
So anda semua kena betul-betul fokus. Lupakan apa yang saya cerita ni. Fokus pada apa yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Amin. Okey, dipersilakan Tuan Haji Amin. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh stop sharing. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita ucap tahniah lah kepada Abang Ashraf kita. Rasa macam first time kan. First time sharing saya rasa. Ataupun dah lama tak sharing, saya ucapkan tahniah. Dengan keberanian itu. Kita dalam tim kita ni memang kita akan pastikan semua orang ni berpeluang untuk buat sharing lah untuk kali pertama sebagai satu bentuk latihan. Satu bentuk latihan dan kita bagi satu applause lah, bagi satu tepukan kepada Abang Ashraf dalam keadaan kesibukan. Dia dekat Pasir Gudang tu masih lagi sempat untuk belajar kan macam mana nak menyampaikan maklumat-maklumat berkenaan dengan Quran. Okey. Alhamdulillah, nama saya Tuan Haji Muhammad Amin Hassan. Sekarang ni berada di Bandar Seri Putra. Telah bersama dengan Tim Quran semenjak lagi aplikasi Tim Quran ni baru je diwujudkan. Alright. Latar belakang sikit saya. Sikit latar belakang saya. Sebenarnya saya ni tak banyak terlibat dalam dunia networking lah. Depan saya ni semua otai-otai. Teman-teman yang saya dapat tahu juga ada teman-teman bapa-bapa ibu dari Indonesia, ada juga daripada Brunei. Saya ucapkan selamat datang dan saya cubalah menggunakan perkataan ataupun bahasa yang mudah-mudahan teman-teman dari Indonesia, kawan-kawan daripada Brunei dan Malaysia juga boleh memahami ya, boleh memahami. Alhamdulillah. Jadi latar belakang saya sebenarnya saya banyak terlibat dalam dunia stock market sebenarnya, dalam dunia saham semenjak lagi 1996. 1996 saya dah buka akaun CDS saya dan saya telah bergelumang dalam dunia saham ni daripada 1996 sampailah 2020. 2020. Untung rugi dan macam-macam lah. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, my first million, mana saya jadi jutawan umur saya 33 tahun lah. Umur 33 tahun, sekarang umur saya 54. Jadi saya bukanlah stock traders yang macam tuan-tuan biasa tengok tu. Buat stok harian kan, jual pagi, beli pagi, jual petang, bukan. Saya ni diajar oleh guru saya jadi investor. Jadi apa? Jadi investor. Beli, simpan 5 hingga ke 8 tahun. Beli, simpan 5 hingga ke 8 tahun. Baru boleh jual. Ini nama dia investor kan. Ini bukan trader. Saya bukan trader, saya investor. Kalau sedikitlah pengalaman saya dalam dunia investment ni, maknanya mungkin tuan-tuan dan perempuan depan saya mungkin lebih hebat lah. Tahun 2004 saya beli emas gold yang tuan-tuan tengok sekarang ni pada harga yang sangat tinggi ni. Saya beli ketika itu dengan harga RM34. RM34 atau RM35 1 gram. Tuan-tuan bayangkan, murah kan? Tetapi di zaman itu, kalau saya suruh kawan-kawan beli emas, dia kata harga dah mahal lah sebab dia membandingkan dengan harga sebelum tu. Berapa harga emas? RM34. Mahal lah sebab sebelum tu harga 30, 25, 28. Saya kata kalau kau nak kaya, kau beli emas dan simpan 5 hingga ke 8 tahun. Dan Alhamdulillah pada tahun 2012, harga gold berlonjak kepada RM350. Kalau dirupiahkan tu berapa tu? Ya, daripada RM35, RM100,000 melonjak hingga lebih kepada RM1.5 juta. Beli RM35 lebih kurang dalam 100,000 lah, 100,000 melonjak hingga lebih pada 1.5 juta rupiah kadang dengan harga sekarang. Jadi kita jual ketika itu dengan izin Allah, dengan izin Allah Ta'ala, saya punya tim memang profit sangat-sangat besar lah. Saya ingat more than 12 million profit yang kita dapat hasil daripada menunggu selama berapa tahun? 8 tahun. Dan begitu juga pada tahun 2012 kan dia naik, kemudian kita pun tukar portfolio daripada gold kepada apa? Gold kepada US stock market. Nanti saya nak relate kenapa saya cerita tentang US stock market ni. Kenapa saya cerita pasal saham dan apa related dengan Tim Quran. Dengar baik-baik. Sebab benda ini sangat penting. 2012 saya mula shopping, beli stock market dalam US stock market lah. Sebutlah Starbucks, ExxonMobil, Pfizer, AstraZeneca, apa lagi? Dan banyak lagi lah US stock market yang saya borong dengan harga sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Dan ketika itu, sama macam gold tadi. Bila harga gold dah naik, saya kata, saya jual gold, ketika itu baru mereka nak beli. Kita jual, baru nak beli. Begitu juga dengan US stock market. Saya kata, kau nak kaya tak? Saya kata dengan kawan-kawan saya kan, kau nak kaya tak? Kau beli US stock market.
Tapi masa tu dia orang tak faham kan, dia tak faham. Meta, Facebook, $25 satu unit. 25 bukan dalam RM100 lah. Sekarang pergi tengoklah harga kat $700 satu unit. Sekarang. Apple, $35 satu unit. Google ketika tu dah mahal lah. Google kira dah 500 lah. Google dah 500 lebih. Masa pun dah mahal. Tapi yang best apa? Yang best. Tesla ni mana ada orang tahu Tesla. Sekarang bolehlah kata Tesla kan. Zaman 2012 tak ada orang kenal Tesla. Tetapi sebab kita ni adalah pemain saham investor yang kita akan membaca fundamental. Kita bukan yang analisis, yang chart analisis. Sekarang kita lebih kepada fundamental analisis. Saya tahu insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, satu hari nanti akan banyak kereta EV akan berada atas jalan raya. Kita dah baca lah. Alhamdulillah pada tahun 2012, saya beli dengan harga apa ketika itu? Berapa harga ketika itu? $2. $2 je ketika itu. Aduh, ya Allah. Saya rasa korang pun boleh beli. Lebih kurang RM8 satu unit. RM8 satu unit. Cuma kau bayangkan kalau gitu korang beli RM2,000. Berapa unit korang dapat? Tetapi 8 tahun tuan-tuan dan puan-puan. 2012 jual pada masa COVID. Saham Tesla naik daripada RM8 pergi kepada RM8,000. Oh. Gila. Sangat-sangat gila. Tetapi masa harga dah naik, baru orang nak beli. Masa harga $2, $3 tak ada siapa pun nampak. Hinggalah tuan-tuan dan puan-puan pada tahun 2020, saya mengisytiharkan diri untuk stop dunia stock market. Walaupun halal. Starbucks halal, McDonald halal, AstraZeneca halal. Kita dah check lah. Kan dia ada juga badan yang pantau syariah ni. Apa lagi? Pfizer halal. Apa lagi? Starbucks, McDonald. Adalah beberapa kaunter memang kita beli. Tetapi hati saya ni rasa tak sedap. Sebab apa? Syarikat-syarikat ni semua menyumbang kepada Israel. Jadi saya buat keputusan. Saya stop. Walaupun halal tapi hati kita tak sedap. Dan saya mula memikirkan. Tuan-tuan, ini yang tuan-tuan kena dengar. Poin ini tuan-tuan kena dengar. Ketika tu umur saya dah 50 tahun. So bila saya nak memindahkan portfolio bisnes saya daripada saham kepada bisnes lain. Tuan-tuan dengar baik-baik. Saya tidak boleh buat kesilapan. Kenapa tak boleh buat kesilapan? Umur dah 50. Katalah saya spend 5 tahun, 6 tahun dan tiba-tiba bisnes saya gagal. Saya kena jumpa isteri saya, jumpa dengan anak saya, bagi tahu dengan dia, minta maaf, ayah gagal, so ayah kena buat balik semula. Umur dah 60, umur dah 55, 56. Buat rasa saya ada masa untuk gagal? Ni depan saya ni ramai ni yang sebaya dengan saya. Bos, ada masa lagi tak kita nak gagal? Ada masa tak? Umur dah 60, nak gagal macam mana lagi? Kita dah tak ada masa. So maknanya bisnes yang saya buat, dengar baik-baik. Bisnes yang saya buat ni bukan sekadar nak selesaikan masalah saya yang sekarang. Tapi bisnes yang saya buat ni mesti relevan untuk 10 tahun akan datang. Setuju tak? Takkan saya nak buka kedai kopi? Betul tak? Mungkin 3 tahun yang lepas, bos ambil keputusan untuk buka kedai kopi sebab orang boykot Starbucks. Betul. Tetapi saya nak tanya, hari ni betul tak keputusan untuk buka kopi shop kita, kafe tu? Sekarang ni, kalau kita revive balik, sesuai tak bos? Kita ambil keputusan 3 tahun, 4 tahun dulu kita buat kedai kopi. Sesuai tak agak-agak? Tak sesuai dah. Dah tak sesuai. So tak sesuai? Bos, saya duduk kat Bandar Seri Putera, bos. Ada 15 bos kafe, bos. Bos sebut je. Reciamo ada. Naskin Coffee ada. Saigon Coffee ada. Apa lagi? Semua ada. Itu yang baru-baru ni kan, saya dengar daripada Mak Kimbong punya TikTok. Dia bercerita. Mak Kimbong ni sebuah kedai makanan masakan kampung terkenal di Bangi. Dia cerita tahun 2024. Sale dia 11 juta. Dan tahun lepas dia beritahu, berapa sale dia? Tahu tak berapa sale dia tahun lepas? 5.5 juta saja. Hampir separuh. Bos bayangkan, tahun depan nak jadi apa lagi dengan diesel, petrol yang naik ni. Jadi maknanya,
Saya punya bisnes ni bukan sekadar bisnes saya nak makan pada hari ni, tapi bisnes tu dia relevan untuk 5 ke 10 tahun ke depan. Dan saya dapati bisnes tu, pertama, ciri dia. Ni ciri dia. Saya punya sifu kata, kau nak buat bisnes, kau cari satu bisnes yang boleh menyelesaikan masalah umat. Secara global. Jadi kata, kau belajar dengan Anthony Tan. Saya pun belajar lah Anthony Tan. Anthony Tan pun tak kenal. Rupanya Anthony Tan ni adalah founder kepada Grab. Founder kepada Grab. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kalau Anthony Tan duduk tercongok depan kita, kita kenal dia tak? Tak kenal. Sebab kita, tapi ada tak aplikasi Grab dalam kita punya handphone? Ada. Kenapa kita tak kenal? Sebab kita tak peduli dia. Aku kenal tak kenal, itu kau punya pasal. Yang paling penting, aku ada aplikasi Grab yang selesaikan aku punya masalah. Kita punya masalah. Bukan dia punya masalah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, Allahu Akbar. Saya study betul tu dia dengan Anthony Tan ni. Saya study betul dia punya perjalanan syarikat. Dia belajar kat mana? Dia belajar kat Harvard. Kat Harvard dia kawan dengan siapa? Kat Harvard dia berkawan dengan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim balik buka ojek. Tapi hari Nadiem Makarim tersangka mahkamah lah. Ada kes dekat Indonesia. Tetapi dia adalah founder kepada ojek dan Anthony Tan founder kepada Grab. Di bawah Grab ada 14 juta riders dan e-hailing yang bekerja, yang bekerja. Sebenarnya mereka ni bekerja, bos. Mereka ni bekerja. Bayangkan 14 juta kalau satu orang menyumbang RM1 kepada Anthony Tan, berapa bos pendapatan Anthony Tan satu hari? Berapa bos? 14 juta sehari. 14 juta, bos. Mana kalau dia korek hidung seminit, berapa pendapatan korek hidung, bos? Kalau kita korek hidung seminit dapat berapa, bos? Kalau kita korek hidung, tercabut hidung pun tak ada income. Jadi, apa mesej yang sifu saya nak bagi tahu, dia kata, cari satu platform ataupun cari masalah yang mana bisnes kita menyelesaikan masalah umat seluruh dunia. 2 tahun, bos. Hari-hari duduk depan KLCC. Kadang-kadang pergi kat Central Market. Nak observe je, bos. Dia pergi. Kadang duduk kat kedai mamak. Nak observe apa manusia ni punya masalah. Kita dah brainstorming. Berpuluh kali brainstorming, bos. Tak jumpa dia punya masalah dia. Jumpa bila, bos? Allahu Akbar. Jumpa waktu subuh solat berjemaah, bos. Saya ingat lagi kan, imam baca surah sajadah. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik apa saya cakap ni. Sebab dia punya impact, dia bukan impact kat dunia je. Tapi sebenarnya dia impact kita kat akhirat. Imam baca surah sajadah. Saya akhir sudut pada Sri Putra ni, kalau subuh masuk pukul 6.30 pun surah sajadah wajib. Orang kadang kabut nak pergi pejabat kan. Sampai dekat ayat walau tara, bismillahirrahmanirrahim, walau tara izil mujrimu tu. Kemudian Rabbana absarna wa sami'ni, imam dah nangis lah. Imam dah sedu-sedu, dah nangis. Saya hidup fikir ke belakang, ya Allah. Sebab masa imam tu tengah nangis, bos, saya tengah fikir apa tau? Saya tengah fikir, semalam roti canai. Hari ni nasi lemak pun okey aja. Bos, saya tengah fikir itu, bos. Imam ni tengah tersedu-sedan ni kat depan ni. Sampai perkataan Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Dia dah tak boleh nak further, bos. Dia tak boleh nak pergi jauh dah. Sedih sangat. Saya dalam hati saya, bos. Dahsyat betul Haji Amin ni. Dahsyat, bos, saya, bos. Menumpang di bumi Allah 50 tahun. Saya tak faham Quran. Cuba bayangkan, saya menumpang rumah, bos, 50 tahun. Saya numpang rumah bapak-bapak, ibu-ibu kan, yang di Indonesia. Dibagi makan, dibagi penginapan, dibagi rumah, dibagi minum. Tetapi saya tidak memahami bahasa orang Indonesia. Gimana? Sudah pasti saya akan diusir oleh bapak ibu ke rumah. Kan, kurang ajar lo kan. Menumpang di rumah gue 50 tahun tidak memahami bahasa Indonesia. Bagaimana kita menumpang di bumi Allah 50 tahun? Saya lah. Saya habis solat assalamualaikum wassalamualaikum kan. Doa pendek, saya terus pergi cari Al-Quran. Saya pergi buka, bos, mana walau taro izin mujrimu. Allah, bos, saya nangis, bos. Saya nangis, bos. Rupanya dia menceritakan tentang penyesalan orang yang dah masuk dalam kubur, dah tengok ular, dah tengok kala jengking. Dia menyesal, bos. Seperti dia kata, Rabbana absarna, kami telah diperlihatkan dan kami telah diperdengarkan, farji'na, kembalikan ke atas muka bumi, nak masolih untuk kami melakukan amal-amal kebaikan dan sesungguhnya kami ada di kalangan orang-orang yang sudah yakin. Tak yakin benda duduk dalam kubur lah.
Masa tu bos. Kalau bos ada momen tu bos, saya rasa bos akan terkesan tu. Sebab saya menggigil badan ni bos. Pergi jumpa dengan kawan-kawan, saya buat social eksperimen. Saya kata berapa orang yang bodoh macam saya ni. Saya nak cari tu berapa ramai orang yang bengap macam saya ni. Berengap, bodoh, zalim, apa lagi? Kurang ajar, biadab. Saya pun pergilah cari pakcik-pakcik yang selalu duduk kuliah maghrib, kuliah subuh. Saya tanya dia, pakcik, Ji, apa makna khol fahum? Tak ada yang tahu bos. Tak ada. Mungkin soalan saya susah ni kan. Saya pun tanya, pakcik, Haji, apa makna waladdallin? Percaya tak bos? 10 orang saya tanya, 8 tak tahu. Bapak Ibu, 10 orang teman di masjid karya saya tanyakan tentang makna waladdallin. Bapak Ibu, 8 orang tidak tahu makna waladdallin. Bapak Ibu sekarang pergi cek teman-teman ataupun pergi tanya anak kita di kamar. Pergi tanya. Nak, apa makna waladdallin? Kemudian saya tanyakan kepada Bapak Ibu tu kan. Kata, Pak Haji, kenapa Pak Haji tak tahu waladdallin? Buat tengok jawapan dia. Dia kata, kat mana nak belajar? Di mana nak belajar harfiah ni dia kata. Ini namanya harfiah. Yang kita belajar tu bahasa Arab percakapan. Fi'il, fi'il mudhari', fi'il amar semua itu bahasa Arab percakapan. Nahwu saraf lagi lah dahsyat. Ini nak cakap harfiah ni, dia kata masjid mana yang ajar perkataan harfiah? Kosa kata. Saya kata tak ada tempat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, Allah telah rezekikan kita tuan-tuan. Ada orang yang telah mengeluarkan modal lebih daripada 10 juta ringgit. Dan hari ini teknologi itu telah dicipta. Teknologi telah dicipta dan menghasilkan, subhanallah. Mari kita ucap syukur kepada Allah SWT. Mari kita ucap syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah. Tengok, inilah kesan dia. Tuan-tuan, tengok ni, tuan-tuan. Jangan tengok dengan mata, tuan-tuan. Jangan tengok dengan mata ni. Tengok dengan mata hati. Tengok dengan apa? Dengan mata hati. Mari kita tengok dengan mata hati. Tengok tengok dengan mata hati. Ini. Tu Rabbi An-Nasi Manusia. Ilahi Tuhan. An-Nasi Manusia. Maliki Raja. An-Nasi Manusia. Maliki. Fatimah. Umur berapa tahun? 7. Nak suruh Dedek baca surah An-Nas dan maknanya sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia. Lagi? Ilahi Tuhan. An-Nasi Manusia. Maliki Raja. An-Nasi Manusia. Min syarril waswas. Min Daripada syarri kejahatan waswas yang membisik-bisikkan An-Nasi yang tersembunyi. Allazi Ini umur 11 tahun. dia kena menjawab 20 soalan dalam sistem Think Quran. Sebenarnya kalau macam tadi anda senang kan, qul a'udzu birabbin nas, dia kata qul, dia tahu, a'udzu dia tahu, birabb dia tahu, sebab dia satu ayat. Yang macam ni kan dia akan tanya 20 perkataan yang dia ambil secara rawak. Jadi kalau seandainya saudara anak saya Huzaifah ni melakukan kesalahan 1 2 ataupun 5 6, kita kena maafkan dia lah. Sebab kadang-kadang yang dia jawab tu kita pun tak dijawab. Okey, silakan Huzaifah. Bismillah. Alaihim Madinina Sirata Sejuk. As-sirata. Pasti orang makan. Okey, 13 lah. Terputus. Maqtu'atin Mahrumuna. Dan kepada engkau. Wa iyyaka One more. Nahruthuna. Mahrusuna.
Terima kasih. Okey, ini Umus 12 tahun. Tabarak Maha Suci Allazi yang yadihi di tangannya al-mulku segala kerajaan. Saya Haura Safia, umur 12 tahun. Dia punya touch lagi dahsyat. Touch dia adalah buat surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas kulli segala syai'in sesuatu, qadir maha perkasa. Allazi Allazi yang khalaqa menciptakan Auta kematian wal hayata dan kehidupan. Dia berluakum untuk menguji kamu, ayyukum siapa di antara kamu asal. Okey. Next time nanti boleh tengok video tu secara penuh lah. Sebab malam kita tak nak buang masa. Tuan-tuan, bos, ayah ibu. Nikmat ni nak bayar berapa? How much we are going to pay for the nikmat? Tuan-tuan, kita nak bagi tahu baru-baru ni kita dapat satu pengiktirafan. Tengok. Dari Malaysia kita dah selesai. Di Malaysia kita ada Patuh Syariah, kita ada ISO. Saya nak tunjuk satu. Baru-baru ni kita dapat satu pengiktirafan yang sangat-sangat luar biasa. Saya nak tunjukkan. Ini dia. Pusat Dakwah Islamiah Brunei Certified Think Quran Content. Ni kita dah dapat cop lah. Ada tak teman-teman kita daripada Brunei? Ada tak kawan-kawan kita daripada Brunei sini malam ni? Ada tak? Ada tak ada? Ada tak ada? Endorse. Allahu Akbar. Okey. Itu kita melihat daripada satu sisi. Ingat tak tadi 2012 saya kata saya nak cari satu bisnes yang nak gantikan bisnes saham saya. So saya dah jumpa dah bisnes tu. Bisnes saya, kalau Anthony Tan boleh menyelesaikan masalah transportation, kecil bos bisnes tu bos. Kecil. Bisnes transportation kecil bos. Bos, kita punya bisnes nak selesaikan umat Islam ada 2 bilion. 95% tak faham Quran dan kita nak jadi franchise. Kita nak buka franchise ibarat macam Toki McDonald lah. Dia nampak tentang pasaran ayam goreng seluruh dunia. Adakah buat nampak dia pergi buka stall lah jual ayam goreng? Tak bos. Dia membangunkan franchise dia seluruh dunia. Sekarang ni ada 45,000 franchise McDonald seluruh dunia. Okey. Berapa kos nak buka franchise McDonald? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Berapa franchise nak buka? Juta-juta bos. Okey, mari kita tengok berapa franchise yang kita perlu bayar untuk kita buka franchise. Mari kita tengok ini. Okay, untuk setup cost is from 96,000 until 98 only. Satu alat Capital kena standby dalam 250 hingga 300,000. Untuk ayam gepuk Pak Gendut ni, dia memerlukan hanya RM250,000 all in. Untuk startup cost, starting 800,000 ke 1 million. 100k lebih. Depends on renovations. Apa yang menarik dekat Malaysia? FinShare and kita. 194,000. Kita akan ada 2 konsep iaitu express dan juga full scale. Di Shoplot around 30k itu untuk franchise fee. Tapi overall startup cost will be around 200k je. So untuk sangkaian ni startup cost dia daripada 160,000 lah. 80,000 saja. Boleh tempat Ping Chun. Untuk ayam penyet best kita ada 2 konsep. Untuk station kios kita dalam 165,000. Kalau restoran dalam 350,000. Okey, berapa nak buka satu outlet? 150k saja. Semua all in 250,000 saja. Kita buka harga di RM63,000 in lifetime. No franchise fee, no management fee and no royalty fee. Tengok besar mana kedai. Kalau besar kedai yang paling besar lebih kurang dekat 1 million. Tapi kalau basic punya kedai lebih kurang 600,000 to 700,000 ya. Setup cost kalau untuk macam Shoplot semua tu dalam 300 ke 500k. Just 400. Bos. Berapa? Mary Brown.
Ayam goreng berapa tadi? 800,000 sahaja. Okey. Berapa laundry bar? Laundry bar tu, Dobi 24 jam. 390,000. Kawan saya baru bayar 390,000 untuk dapat profit antara 7,000 ke 10,000 ringgit sebulan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak jadi franchise kepada Tim Quran, berapa nak bayar? Quran tau. Ni bukan ayam goreng ni. Berapa? Patutnya 1 juta. Boleh tak bos? 500,000. Berapa Boleh. harga yang bos sanggup bayar untuk bagi satu dunia ni faham Quran? Bukan satu dunia makan ayam goreng tau. Berapa bos nak bayar? Mari kita bincang malam ni. Tak ternilai sebenarnya. Oh. Bos, dalam Tim Quran, bos kena bayar cuma RM2,696 saja. Malu tak bos? Malu tak kita nak sebut jumlah tu? Berapa bos? 2696. 2696. Semua bos akan dapat. Semua sistem apa bos akan dapat. Bos akan dapat online digital marketing, website dalam 9 bahasa. Bos akan dapat dashboard untuk kontrol bos punya account, e-wallet dan sebagainya. Dan bos dapat 15 aplikasi yang satu bos boleh pakai, 14 bos boleh jual. Oh, saya tak ada modal lah Ji, 2696. Bos malulah bos kita bos dengan laundry bar 390,000. Malulah kita bos dengan ayam goreng Mary Brown 800,000. Betul tak? Jadi saya pun bayar lah. Bayar, tapi yang best tentang bos, dengar baik-baik. Dalam Tim Quran, ni depan saya ni mungkin ada senior-senior yang telah terlibat dalam dunia networking. Syarikat okey tak? Ada ISO, ada patuh syariah. Selesai kan? Dan syarikat kita adalah disenarai dalam multimedia super corridor. Saya boleh forwardkan dia punya semua sijil-sijil tu. Syarikat dah okey. Produk cantik tak? Produk dah cantik. Yang ketiga apa? Orang kata marketing plan. Dalam sistem bos, kita tak ada cerita marketing plan bos. Di dalam kita punya circle bos, pertama syarikat, yang kedua apa? Produk, yang ketiga sistem. Bos nak tahu tak, McDonald, KFC semua berjaya bukan sebab makanan dia sedap. Sebab dia ada satu sistem yang menyebabkan sesiapa saja boleh goreng ayam dia. Dia tak perlu kepada satu orang keluar daripada universiti. Dia buat sistem. Di dalam Tim Quran bos, pun kita buat sistem yang sama. Sebab tu alhamdulillah daripada pelancaran aplikasi Tim Quran pada bulan September 2022 sampai sekarang, bos nak tahu tak? Orang yang menghasilkan pendapatan ratus ribu juta yang bos tengok tadi tu, boleh dikatakan 99% tak pernah terlibat dalam bidang networking. Tio Mohsin tak pernah buat networking bos. Bos Bob yang dapat pendapatan 1.5 juta. Awesome ni adalah syarikat dia yang pertama yang dia terlibat. Bos pergilah dekat pejabat sana, bos tengok leader mana ada. Tak ada leader bos. Tapi income ratus-ratus ribu. Bos nak tahu tak sebab apa dia dapat income ratus ribu? Sebab dia ada sistem. Ni saya nak cerita. Apakah sistem dia? Bos dengar baik-baik. Saya stock traders. Jadi saya pandai menjual tak? Saya tak pandai jual. Tetapi saya ada community, tim yang boleh pandai menjual. Jadi apa saya buat? Saya pun bayar 2696. Saya jadi apa? Saya jadi franchise dalam Tim Quran. Saya jadi elite package. Saya bayar elite package 2696 dapat 15 aplikasi. Right. Lepas saya daftar, bos tahu tak? Saya dilarang daripada memahami apa pun marketing plan. Selalu kena faham marketing plan. So dia kata next. Dia kata buat list 20 nama kawan baik saya. Saya degil bos. Saya kata apa nak sistem-sistem, saya pun langgar. Alhamdulillah bos, hasil daripada saya langgar sistem tu, saya menghasilkan satu pendapatan yang sangat luar biasa bos. Hasil langgar sistem. Hasil apa? Hasil apa? Hasil apa? Langgar sistem. Hasil langgar sistem. Langgar dinding lah kan? Bos tengok. Pendapatan dia bos, luar biasa bos. Allahu Akbar. Ni saya tunjuk my first income. Bos nak tengok, saya bukan leader MLM bos. Saya bukan leader networking. Bos tengok saya punya income sangat-sangat organik. Ini pada bulan September tahun 2022. Ketika aplikasi ni baru dilancarkan, saya punya pendapatan hasil daripada langgar dinding, tak nak ikut sistem, rasa pandai, rasa hebat, RM50.
Okey tak okey? Okey tak okey? Tak okey. Alhamdulillah okey tu dapat RM50. Bos, RM50 ni bos, di belakangnya ada orang faham Quran bos. Walaupun tak okey lah sebenarnya. Tetapi saya nak pujuk hati lah. Okey lah Ji, men. Kan? Ini RM50 di belakangnya ada orang faham Quran. Sebelum ni kau jual produk apa, tak dapat apa pun. Ini ada orang faham Quran. Tapi saya pun rujuk dengan Bos Bob, dengan kita punya mentor. Dia betulkan balik. Saya kata kalau kau nak berjaya, semua pengalaman-pengalaman ilmu yang lepas kau kena buang. Kau follow the system. Saya pun follow the system. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya pun buat list 20. Dan saya kenalkan list 20 saya kepada saya punya mentor. Alhamdulillah bos. Pendapatan bulan kedua dia meningkat jadi apa? Jadi RM708. Bos, dia sangat organik bos. Saya bukan orang. Sebab tu saya yakin depan saya ni kalau bos adalah leader dalam dunia networking, bos akan buat 1,000,000 kali lebih baik daripada saya bos. Sebab bos dah ada ilmu, bos dah ada network. Bos dah ada network, bos dah ada orang-orang yang bos yang ada yang follow bos. Dan bulan November hasil daripada ikut sistem tadi, apa sistem dia? Pertama daftar, yang kedua apa? Listkan 20 kawan baik, yang ketiga kenalkan saja kepada mentor. Kita diharamkan bercakap. Jadi saya kena kenalkan kepada mentor. Saya pandai bercakap pun saya kena bagi mentor yang bercakap. Alhamdulillah bulan ketiga RM6,926. Kau tengok dia sangat organik, betul tak? Dan bulan yang keempat, bulan Disember, pendapatan meningkat kepada RM15,232.80. Bos, saya bukan nak cakap pasal jumlah. Saya tahu depan saya ni bos, bos dapat income juta-juta. Tetapi yang hebatnya bos, kita ada satu sistem yang mana yang bergerak, yang mengembangkan network saya bukan saya bos. Saya cuma duduk di satu tempat dan the system work. Saya ingat lagi bos, bulan 7, bulan 8, saya tak ada. Saya pergi ke Australia 2 bulan. Saya kan orang dakwah kan, saya keluar. Bulan Julai tahun 2023. Saya tak ada bos. Saya left group, saya tak masuk program, Zoom tak buat, apa tak buat. Pendapatan berapa? RM52,358.50. Ini bulan pertama saya tak ada. Bulan kedua, bulan Ogos. Bulan Ogos saya dapat apa? Saya dapat lebih kurang RM32,027.50. So, apa sistem dia? Saya daftar 2696, kemudian saya buat list 20, kenalkan kepada saya punya mentor. Yang paling best apa bos? Yang paling best. Yang paling best daripada 20 tu, ni bukan nak lemparkan semangat, tapi masa tu sistem baru start. Aplikasi ni baru dibangunkan. Alhamdulillah bos, daripada 20 tu, 2 orang je yang setuju dengan saya bos. 18 tu dia reject, macam-macam alasan. Tetapi 2 tu, dia ikut sistem. Nampak tak? Dia pun buat list 20 dan kenalkan kepada mentor. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Daripada 2 orang tadi telah menjadi 2 tim yang besar. 2 orang tadi sebab dia buat list 20 dapat 2 tim yang besar yang menghasilkan penjualan dalam tempoh 3 tahun setengah sebanyak 21,226 unit aplikasi Think-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar baik-baik. Tuan-tuan dengar baik-baik ni. Mungkin tuan-tuan dulu pernah jual macam-macam lah, water filter ke dan sebagainya. Pernah tak tuan-tuan terbayang untuk bersama dengan satu bisnes yang menyebabkan ada 21,226 orang faham Quran. Hui bos, ini nak beli kat mana ni bos? Tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Ni kalau kita buat kerana Allah lah. Saya doa Allah semata kita buat kerana Allah Ta'ala. Kalau seandainya saya meninggal, saya nak tanya tuan-tuan. Angka ni meningkat tak tuan-tuan? Atau angka ni pun mati? Tidak bergerak. Mana satu yang betul? Meningkat tak angka? Meningkat. Sebab apa? Yang bergerak bukan saya. Sistem itu bos. Sistem dah ada. Jadi kita dah rehat. Saya tahulah leader-leader depan saya ni, dulu kita lah yang jadi MC, kita lah susun kursi, kita lah yang buat kursus motivasi. Bos, dalam Think-Quran benda tu dah tak ada lah bos. Semua telah disediakan oleh pihak syarikat. 21,226 unit aplikasi terjual. Bos tahu tak saya jual berapa bos? Saya tunjukkan dengan bos. Tapi ini satu contoh yang tidak baik tau. Bos jangan ikut ni. 21,226 unit aplikasi terjual. Saya menjual berapa ratus? Berapa ratus? Berapa ribu saya jual? 55 unit saja bos. 55 unit saja. Right? Daripada 21,000 tadi, jumlah pendapatan terkumpul adalah sebanyak RM651,033.76. Banyak? Belum banyak lagi. Bos, belum banyak bos. Belum banyak. Okay, saya dah nak habis dah ni. Oh.
Belum banyak, bos. Belum banyak. Aplikasi ini selesai pembangunannya pada Disember 2025. Sebab tu dekat luar sana, bos, ramai yang tahu tentang Quran. Ada yang dah join, ada yang kata macam-macam. Tak baguslah aplikasi ni. Sebenarnya mereka pun tak tahu, bos, ada aplikasi apa. Sebab dalam tempoh 3 tahun pembangunan ni, sudah pastilah banyak kekurangan. Betul tak? Saya buat jalan highway 3 tahun, highway tak siap. Lepas tu bawa komplain, sana tak siap, sana tak siap. Betul lah tu. Betul tak? Saya jumpa satu orang, aku dah tahu dah main, dia kata, tak baguslah aplikasi. Betul? Sebab aplikasi tak siap lagi. Bos, saya nak bagi tahu, bos, aplikasi tu dah siap sekarang. Dah ada 9 bahasa. 9 bahasa. 2026. Bos, dengar baik-baik, bos. Dia dahsyat ni. Gila ni, bos. Proses branding Quran akan dimulakan. Maknanya, kita dah siap-siap nak tiup trumpet, nak kenalkan aplikasi Quran seluruh dunia. Bos, orang Malaysia mungkin tak perlukan aplikasi Quran. Mungkin bapa ibu di Indonesia tak butuh aplikasi Quran. Tetapi aplikasi Quran sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang berada di US, di Rusia, di China, di Europe. Mereka tidak ada kuliah agama, mereka tak banyak madrasah. Bos, bayangkan di Jerman saja, bos, ada lebih daripada 10 juta umat Islam. Dan bahasa Jerman on the way nak disiapkan. Di Spain kita ada lebih pada 6 juta umat Islam. Bahasa Sepanyol on the way. Kan? Portugis, bahasa Portugis nak masuk tak lama lagi. Kan? Tamil pun nak masuk. Bos, bayangkan, bos. Allah Akbar. Mufti Meng akan datang bulan Mei ni. Mufti Meng akan datang. Ya, saya tak tahu, saya ada tak simpan poster dia. Mufti, kenal tak Mufti Meng? Kalau bos tak kenal, saya nak bagi tahu, bos. Ini Mufti Meng, bos. Ini Mufti Meng. Yap. Mana saya letak tadi? Mufti Meng. Yap, bos, Mufti Meng. Yap. Oh, saya tak simpan lah, bos, dia punya gambar dia. Mana saya letak tadi, Oh, ini ke? Mana saya letak tadi? Ini. Inilah Mufti Meng, bos. Bos, Mufti Meng ni, bos kenal ke dia siapa? Ini, bos. Instagram dia 11 juta followers. Facebook 7.7 juta. YouTube 6.2 juta. Twitter adalah 4 ataupun 5 juta. Bos bayangkan, ini dia punya follower dia. Bos tengok syarikat yang sponsor dia. Bos tengok syarikat yang sponsor dia siapa, bos? Atas ni. Pertama, Wedstar. Bos tahu tak Wedstar di syarikat apa? Allah Akbar. Semua syarikat-syarikat besar dekat atas tu. Bos nampak tak, bos? Kat atas tu ada Quran. Quran menjadi platinum sponsor kepada program Mufti Meng ni, bos. Dan insya-Allah 5,000 orang akan hadir. Bos bayangkan, dia kan influencer, ada 11 juta penduduk seluruh dunia dan Mufti Meng akan bercakap tentang Quran di atas stage tu. Oh, gila, bos. Gila, dahsyat. Kan, 11 juta. Dia akan trigger 11 juta dalam Instagram, bos. Kan, Mufti Meng. Jadi, tak payah kata Mufti Meng lah, bos. Saya nak tanya, bos. Kalau budak-budak saya tadi, anak-anak saya tadi masuk dalam Radio Aikim, masuk dalam TV3, masuk dalam TV Hijrah, yang mana kebanyakan daripada mak bapak pening, tuan-tuan, dengan masalah anak main game, Roblox dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, aplikasi Quran dia reka khas macam main game, tetapi melekat perkataan dalam Quran. Bos, nak tanya, bos, ada berapa banyak sekolah tadika yang perlukan teknologi ni supaya dia nak tarik perhatian mak ayah yang hantar anak dia bukan habis Iqra tapi faham Quran. Saya nak tanya, siapa yang nak jadi supplier kat sini, bos? Siapa nak jadi supplier? Kita, bos, kita. Saya. Janganlah kita. Saya cadangkan, bos. Bos, jangan, bos. Bos jadi user saja, bos. Tak boleh. Bos jadi user saja, bos. Biar saya je yang buat seorang-seorang, bos. Dah masuk TV belum? Saya nak tanya. Belum. TV3 dah masuk belum? Belum. TV Hijrah dah masuk belum? Belum. Radio Aikim yang ada 8 juta pendengar setia dia dah masuk belum? Belum.
Belum, bos. Saya cadangkan malam ini bos beli je aplikasi Think Quran. Jangan jadi franchise tadi 269 bos jangan bayar bos. Bos jangan bos. Bos beli je aplikasi Think Quran untuk kegunaan bos sejak-sejak. Biar saya je bos yang hadap market ni seorang-seorang. Dah pasti saya tak mampu bos. Dah pasti saya tak mampu. Sebab tu saya perlukan partner. So esok bos, esok pukul 11 pagi saya nak buat satu Zoom. 11 pagi tau. Sorry 11.30. 11.30 saya akan buat satu Zoom. Sesiapa saja yang nak minta khidmat nasihat saya, Ji, tolong nasihatkan saya, Ji. Apakah strategi? Meniaga semua orang boleh meniaga. Tapi apakah strategi yang minggu pertama saya buat bisnes Think Quran ni saya boleh balik modal? 296 balik nak balik seminggu tak? Nak tak siapa balik modal seminggu? Nak ke tak nak? Nak. Saya akan bawa pukul 11.30 tu satu hamba Allah Ta'ala yang income bulan pertama dia 30,000. Satu orang perempuan. Pukul 11.30 esok. Tapi dengan syarat, malam ni bos mesti dah daftar sebagai minimal sebagai affiliate dan yang terbaik bos data 2696. Baru bos layak masuk saya punya kelas pukul 11.30. Saya nak ceritakan tentang strategi bos balik modal dalam tempoh 1 minggu. Boleh tak saya bagi syarat macam tu? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Saya bagi syarat. Boleh, So, bos. malam ni bos, sesiapa saja yang dah dengar peluang ni, bos anggap itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Tak tahu apa tuan-tuan doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya tak tahu. Malam ni Allah rezekikan tuan-tuan dan perempuan. Saya nak tanya dengan semua otai-otai yang buat MLM, network dan sebagainya, kita dah jual macam-macam produk. Bos, nak tak? The last breath, nafas kita yang terakhir, kita sedang buat satu bisnes mengajak manusia faham Quran. Saya nak tanya bos, okey tak okey? Food supplement dah jual, bipolen dah jual, penapis air dah jual, last breath bos. Nafas terakhir, kita sedang ajak kawan untuk faham Quran. Allahu Akbar. Satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Jadi malam ni bos kontak balik. Bos punya yang bawa bos dalam Zoom pada malam ni, berucap terima kasih kepada dia. Sebab malam ni kita punya peluang sangat-sangat gila, sangat padu, sangat dahsyat. Dan insyaAllah sesiapa saja yang daftar sebagai affiliate minimum ataupun sebagai franchise ataupun sebagai elite package, besok kita jumpa pukul 11.30 pagi. Saya akan ceritakan bagaimana sistem dan strategi yang bos boleh menghasilkan pendapatan balik modal 2696 pada minggu yang pertama. Dan yang paling best bos, bulan pertama bos boleh strike 15 ke 20 ribu ringgit. Dan saya akan bawa contoh orang dia. Bukan kita temberang ni bos. Orang yang tak pernah buat MLM, tak pernah buat network. First month income 30,000. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik datang daripada... Ada soalan nak tanya tak? Tapi saya rasa tak mau jawab soalan lah. Any question? Ada soalan nak tanya? Tak ada kan? Silakan. Any question? Oh, tak ada soalan tak apa. Kan, bos boleh tanya kepada rakan-rakan. So, saya akan close program ni. Tetapi, saya akan bersama dengan bos. Siapa? Bos boleh live? Bos boleh live Bos boleh live. Sesiapa yang nak daftar pada malam ni, kita akan guide bos. Macam mana cara nak daftar. Sebab kita tak nak kadang-kadang kita tutup je Zoom, bos pun terkapai-kapai kan. Macam mana cara nak daftar. Right? So kita tutup majlis kita dan saya akan mungkin lepas dah tutup, bos boleh tinggalkan. Mungkin ada 1-2 orang nak tanya soalan. Tapi kalau tak ada soalan, saya akan tutup majlis insyaAllah. So yang baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bos Ashraf. Dan saya ucapkan terima kasih tadi tuan-tuan 57-58 orang yang bersama dalam program. Luar biasa. Saya target 15-16 orang je malam ni. Saya tak target. Sebab apa? Malam ni bos, sebenarnya yang join tu adalah orang yang saya share link saja. Saya tak masuk dalam public punya group yang besar. Tak. Saya cuma orang yang invite, saya bagi link. So, saya ucapkan terima kasih semua daripada Indonesia, daripada Brunei. Bapak Ibu daripada Indonesia, seandainya Bapak Ibu memerlukan Zoom yang khusus, saya berbahasa dalam bahasa Indonesia. InsyaAllah kita akan buat satu Zoom yang lain. Minta ampun, minta maaf, mungkin
percakapan saya menggunakan bahasa Malaysia mungkin Bapak Ibu tidak memahami, dan mungkin teman-teman kita, kawan-kawan kita daripada Brunei dan sebagainya, mungkin kita akan buat Zoom yang khusus. Dan tadi ada daripada India sebenarnya yang masuk tu bela sebab dia tengok bahasa Malaysia. So saya akan buat Zoom yang lain insyaAllah untuk menerangkan aplikasi Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Dan saya mendoakan supaya tuan-tuan dan puan-puan kan consider apa yang saya cakap pada malam ni. Bos, consider bos. Kalau saya 3 tahun setengah, kalau saya kata say no pada bisnes ni, banyak kerugian saya bos. Jadi mungkin bos buat keputusan pada malam ni, 3 tahun nanti bos akan cakap macam saya, bos menghasilkan pendapatan 6 juta, 7 juta ringgit. Sebab apa saya kata bos, kita baru je ada 83,000 unit aplikasi yang terjual saja. 83,000 bos. Belum ada 100,000 pun. App yang berbayar, yang dibeli oleh penduduk seluruh dunia ni. Dan bayangkan bos, income saya 651,000. Dalam keadaan app berapa bos? 83,000 saja. Bayangkan kalau app ni 1 juta, berapa pendapatan? Alright. Jadi itu je saya boleh sampaikan. Yang datang daripada Allah, kelemahan saya minta ampun, minta maaf. Dan kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah As. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Jadi insyaallah tuan-tuan boleh boleh keluar daripada Zoom ni kecuali yang nak tanya soalan ataupun yang nak mendaftar pada malam. Okey, boleh live.